Saya nak kongsi satu poin urut yang sangat penting yang terletak di bahagian dada. Poin ini bermanfaat untuk masalah sakit bahu, pernafasan, sakit belikat. Dia dapat bantu buang kahak dengan lebih baik dan sesuai buang angin dalam badan. Siapa yang ada semua masalah ni, anda wajib tonton. Pastikan tekan save dan share dulu supaya video ni tak hilang dan senang bila anda nak cari nanti. Lelaki perempuan sama je poin dia. Ini tulang selangka ni tulang selangka. Okey, anda letak satu tapak tangan, poin terletak di sekitar situ. Letakkan minyak dulu, tekan kuat dan tarik ke bawah. Saya demo di atas baju, pastikan anda urut di atas permukaan kulit. Semasa urut, perkara yang paling penting adalah tekanan. Pastikan anda tekan tu kuat, masuk ke dalam dan tarik. Tekan dulu, masuk dalam dan tarik. Sesiapa yang ada masalah, dia akan rasa pedih, perit, berketul. Dia akan rasa sakit dan tak selesa bila urut. Sesiapa yang rasa tak selesa, menunjukkan anda ada masalah. Darah di bahagian ni tak lancar. Bahagian ni dia connect dengan apa? Connect dengan pernafasan kita, paru-paru kita, dan juga masalah berkaitan dengan tangan dan juga bahu. Okay, siapa yang ada masalah sakit belikat, bahagian ni pun dia berkait. Siapa yang ada batuk-batuk, anda urut bahagian dada, insya-Allah dia akan memudahkan kahak tu untuk keluar. Angin keluar pun Hafizah terbaik. Siapa yang rasa macam tak sakit, cuba tekan kuat sikit. Kalau anda normal, dia tidak akan sakit walaupun tekan kuat. Kalau anda urut lama, perasan tak lama-lama tangan tu dia ada rasa kebas. Ada tak? Sebab ini adalah poin yang berkait dengan tangan. Sebab tu anda boleh rasa ke bahagian tangan. Kepada yang belum tahu, minyak arji ni pertama dia dapat bantu lancarkan darah bahagian sakit. Sebab tu saya sarankan urut pakai minyak arji. Bila darah kita lancar, sel-sel yang mati ni dapat pulih dengan lebih cepat. So kalau ada minyak arji, pakai terus. Siapa yang ada masalah sakit urat saraf dan telah cuba pelbagai jenis minyak urut tapi tak nampak apa-apa perubahan, apa kata anda bagi satu lagi peluang kepada diri anda untuk cuba minyak arji. Dah ramai pesakit yang cuba minyak ni dan bagi tahu minyak ni berbeza daripada minyak lain yang mereka telah cuba. Saya akan bagi sekali percuma pelbagai video untuk rawat urat saraf. Anda boleh baca list yang saya tunjuk. Klik beg kuning sekarang sebelum stok habis.